Biasanya apabila kita sebut perkataan sunnah, kita merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Itu kebanyakan kita tahu. Yang ini macam mana Nabi buat, macam mana Nabi amalkan. Ada satu lagi sunnah yang juga tidak kurang pentingnya. Bahkan sunnah ini jika kita tidak ikut, dia akan menggagalkan banyak perkara di dalam hidup kita. Apa sunnah satu lagi selain daripada sunnah Nabi? Iaitu sunnah Allah. Yang kita sebut sunnatullah. Sunnatullah itu sunnah Allah. Sunnah Nabi maksud jalan Nabi. Sunnah Allah bermaksud jalan yang Allah tetapkan ataupun sistem yang Allah tetapkan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, Quran kata. Kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu berubah. Sunnah Allah ialah sistem ataupun cara ketetapan yang Allah tetapkan bagi alam ini. Atau disebut sebagai as-sunan al-ilahiyah. Sunan itu plural kepada sunnah. Maksudnya sunnah-sunnah ilahi yang Tuhan tetapkan. Apa sunnah ilahi yang Tuhan tetapkan? Saya nak bagi mudah untuk kita faham. Ada perkara yang memang Allah tetap dalam dunia ni, kita tak boleh nak ubah. Api panas yang membakar. Satu ketetapan. Air menghilangkan dahaga. Satu ketetapan. Yang muda akan menjadi tua, satu ketetapan. Manusia hidup bernafas memerlukan oksigen, satu ketetapan. Ikan hidup di dalam air, satu ketetapan. Adanya malam dan siang, satu ketetapan. Dan banyak ketetapan-ketetapan ini, dia tidak akan berubah. Melainkan kalau Allah kehendaki, itu pun sangat sedikit. Ia berlaku melalui mukjizat, melalui karamah yang sangat sedikit. Contohnya, api membakar, tetapi ia tidak membakar Nabi Ibrahim AS. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami kata kepada api, jadi sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Tapi asal api membakar. Dalam suratul Ukhdud kita baca, orang-orang mukminun dibakar oleh raja pemerintah pada zaman itu. Yang zalim, yang kafir. Mereka terbakar. Mereka tak terjadi seperti Nabi Allah Ibrahim. Terbakar mereka. Karena sunnah itu berjalan. Sunnah yang berjalan ini, kalau kita langgar, sekalipun kita bersama dengan Nabi, kita tidak berjaya. Melainkan ada arahan Allah untuk kita langgar. Contohnya, bila Nabi nak menghadapi Quraisy berperang, Allah kata apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu kena bersiap menghadapi mereka dengan kekuatan. Allah tak kata kamu baca Quran, kamu berdoa banyak-banyak, Quraisy datang serang Madinah, Madinah bandar Nabi, mustahil Quraisy dapat masuk. Tak. Berlaku peperangan. Walaupun tidak cukup jumlah, Nabi kena keluar ke Badar. Kena bertempur. Walaupun Quran bagi tahu malaikat turun, tapi setiap yang mati di dalam peperangan Badar, ada nama sahabat yang membunuhnya. Kerana itu sunnah. Sunnah Allah. Apabila sahabat tidak ikut sunnah itu di dalam peperangan Uhud, Nabi kata jangan turun rumah, pasukan pemanah jangan turun daripada bukit. Kalau tidak mereka akan counter tentera. Mereka turun. Mereka kalah. Walaupun Nabi bersama mereka. Kerana mereka tidak mengikuti sunnah Allah di dalam soal strategi peperangan. Nabi cedera, patah gigi baginda, luka pipinya. Dan ini kita akan tahu terlaksana pada semua hal. Walaupun kita saleh, tapi kalau kita tidak ikut sunnah itu, kita akan gagal. Dan itu memberi jawapan kenapa Nabi melantik sebahagian orang yang ada langgar peraturan. Tapi Nabi lantik. Contohnya, dalam peperangan Nabi lantik Khalid. Setelah Khalid masuk Islam. Dan Khalid ada buat salah. Nabi kata jangan bunuh tawanan perang. Dia bunuh tawanan perang. Dia tentera, agresif dia. Dia kuat.
Nabi kata, Allahumma inni abru'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas kepadamu daripada apa yang Khalid buat. Tapi Nabi still appoint Khalid. Kerana tidak ada orang yang setara dengannya di dalam medan peperangan. Walaupun ada ramai yang lebih saleh, lebih warak daripada Khalid. Tapi tidak ada yang setara macam dia di dalam medan, di dalam peperangan. Quran kata, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik yang engkau lantik memberi jawatan, kuat, yakni mempunyai skill yang kuat, keupayaan kuat, dan amin, dan amanah terhadap jawatannya. Apa yang saya nak sebut, masa kita ringkas, tapi kita dalam tindakan tidak boleh menyanggahi sunnah ini. Saya buat satu contoh yang mungkin kita boleh kongsi bersama, sahabat-sahabat dan tuan juga mungkin faham. Saya telah sembahkan contoh ni pada Duli yang Tamat Mulia Tunku Raja Muda juga di Sabah baru ni. Antara sunnah Allah dalam dunia ni, Allah buat, Allah tak akan mengubah satu kaum, melainkan kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah apa yang ada pada satu kaum sehingga kaum itu mengubah diri mereka. Inilah jawapan kenapa projek kerajaan berbilion-bilion daripada dulu. Maib juga mungkin sudah beratus juta. Dan semua negeri juga sama. Sebahagian daripada projek kita ingin mengubah orang Melayu gagal. Kerana yang ingin mengubah itu kita, tapi mereka tak mau. Satu individu, satu kelompok manusia, walaupun bukan semua, yang kita mendesak dia supaya belajar, dia tak mau belajar. Dia tak akan pandai. Dia tak akan boleh duduk dan kemudian dia baca ayat Yasin, dia minum, kemudian dia boleh menjadi alim. Tidak ada. Itu bukan sunnah Allah. Ibnu Abbas, Nabi doa kepadanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doa pada Ibnu Abbas. Pun begitu Ibnu Abbas untuk jadi alim, menunggu bagi setiap pintu para sahabat untuk mengambil ilmu pengetahuan. Tak ada lepas baca doa terus jadi alim. Tak ada Nabi kata musuh datang, kita semua doa dan kemudian musuh akan tewas. Sahabat kena keluar ke medan. Ramai orang yang kita ingin ubah, mereka tak mau berubah. Kita suruh belajar rajin-rajin, kita pergi, tuanku pun berangkat ke rumah sebahagian tu, bukan berapa pun tak bangun lagi, bapa pun tak pernah suruh anak untuk belajar, anak pun tak ada semangat belajar. Kita bagi modal untuk berniaga supaya dia keluar daripada kepompong kesusahan mereka, dia tak mau. Dia nak menjadi asnaf zakat. Kita yang nak suruh dia keluar, dia tak nak. Dia tak nak. Ada yang nak, tapi ada yang ramai tak nak. Mereka selesa. Hari mereka cukup duit, tak cukup duit, mereka berniaga. Hari cukup duit, mereka tak berniaga. Saya berjumpa dengan ada pihak tertentu yang buat macam-macam projek di masjid, ada tempat perniagaan, kerana nak memajukan. Dia beritahu saya, susah kami sekarang. Kita cari mereka suruh berniaga, kita yang duk follow up dia suruh berniaga. Kalau kita tak suruh dia berniaga, dia pun tak datang berniaga. Kita against sunnah ini. Dia tak mau ubah diri dia, kita kata kita boleh ubah dia. Sebab itu the first thing yang patut kita buat, bukan memberikan modal pada manusia untuk dia kaya. Mestilah membetulkan diri dia sendiri. Awak nak berubah ke awak tak nak berubah? Kalau dia tak nak berubah, tak payahlah kita bagi 10 kali modal. Setiap kali pendapatan, setiap puluhan zakat pun dia tetaplah begitu. Kerana itu adalah sunnah Allah. Itu adalah sunnah Allah. Kalau dia daripada awal kita terang pada dia, dia rasa dia nak, saya tak mau miskin dah. Saya tak mau duduk dalam kelompok macam ni dah. Saya nak keluar, saya nak berdikari, saya nak ada pendapatan, saya nak ada gaji. InsyaAllah dia boleh berubah. Tapi daripada hari awal kita pergi, dia memang tak berminat. Dia suka duduk di rumah dia macam tu.
Dia sukalah dengan selimut dia macam tu. Dia sukalah dia pergi beratok macam tu. Kita hanya membazirkan tenaga kita. Kerajaan belanja banyak. Itu yang bagi mesin-mesin dijual. Bagi alat-alat dia jual. Bagi barang-barang tak jalan. Kita against. Kita bertentangan dengan sunnah Allah. Bagi benih ikan, hilang. Bagi benih ayam, habis benih, dia jual. Dia beratur balik, minta isi borang untuk dia selesa untuk begitu. Maka sebab itu, bila kita nak pastikan manusia berubah dalam sunnah ini, kita mesti betulkan dia in arada islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua itu, Allah cakap tentang suami isteri yang nak berdamai. Kalau yang berdua-dua tu, kedua-duanya nak berdamai, Allah akan jadikan mereka berdamai. Jika mereka tak ada niat itu, maka tak akan berlaku. Maka kita kena balik dalam pengurusan kita, saya sendiri mungkin, dan tuan-tuan juga, kena lihat sudut sunnah Allah ini. Kenapa kita gagal dalam banyak hal, dalam nak mengubah manusia? Maka perbelanjaan yang pertama yang mesti kita buat, membelanjakan sejumlah wang dan peruntukan untuk mengubah mindset sebelum memberi modal untuk dia buat apa-apa. Kalau kita boleh ubah mindset dia, kita tak bagi modal pun mungkin dia akan berjaya. Kerana dia nak ubah diri dia. Kalau kita tak ubah mindset dia, kita bagilah berpuluh kali, bertahun-tahun pun macam tu lah. Sama macam orang yang ambil dadah. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Kerana kita yang paksa dia berubah. Kita yang mau bagi ubat kat dia. Kita yang bagi pil tu. Kita yang paksa supaya dia ikut program tu. Dia tak mau. Dan Allah jadikan ini semualah. Yang tak mau hidayah, hatta yang duduk bersama dengan Nabi, yang tak mau hidayah, tetap menjadi sesat. Tak ada kerana pernah tangan dia bersalam dengan Nabi, maka berubahlah dia. Tidak ada. Jika manusia boleh berubah dengan hanya diberi minum air, manusia berubah, diberi jampi, manusia berubah, maka tentulah dakwah tak perlu kepada pengorbanan dan kematian yang banyak. Ini adalah sebahagian hal yang mungkin kita perlu mempelajari. Kita semua pelajari apa lagi sunnah Allah di dalam alam ni. Hari ini semua orang cakap tentang Palestin, kita bercakap tentang orang Islam teruk. Tapi kalau kita tengok realitinya, memang orang Islam tak mau berubah. Mereka ada perkataan, tapi mereka tak mau. Secara actionnya, tindakannya, kita tak mau berubah. Kita berduka cita tak ada apa yang berlaku pada diri kita. Tapi bukan kita mau berubah. Kerana Allah kata dia tak akan ubah satu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada kita. Dr. Abdul Karim Zaidan ada tulis buku As-Sunan Al-Ilahiyah tentang sunan-sunan ataupun sunnah ilahi yang telah menjadi ketetapan kepada alam ni. Jadi di samping kita mempelajari sunnah Nabi, kita juga mestilah mempelajari sunnah kepada alam ini yang telah Allah tetapkan supaya kita mengikutinya.